Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel or welcome to my channel. Hari ni saya akan share macam mana untuk skor subjek Bahasa Melayu and English. Usually orang yang struggle dengan subjek bahasa ni adalah mereka yang pandai STEM. Macam mana nak skor karangan essay? First of all adalah awak kena faham kendak soalan. Kalau awak ada konten sekalipun awak ada idea, tapi kalau awak tak faham kendak soalan, kita tak guna juga. So, first of all, awak kena tahu dulu fokus pada soalan, faktor, akibat atau kesan, langkah atau usaha. Wajib ada fokus supaya awak tak lari daripada apa kehendak soalan. Untuk English pun sama juga. Mana satu, content 1, content 2, content 3. Untuk English, saya nasihatkan awak hati-hati. Tengok betul-betul sama ada satu konten itu singular atau plural. Second advice atau tip, kalau korang nak skor karangan, korang kena practice. Cuba teknik-teknik menulis karangan. Macam ni personally, saya jumpa banyak lah cara 5W1H lah, whatsoever. Sampailah tahap untuk BM, saya pun jumpa, which is my favourite adalah Imbaku. Kalau English pula, my favourite adalah Wiselier. My third advice atau tips untuk tulis karangan adalah always refer pada cikgu-cikgu ataupun kawan yang lebih pandai. Sebab diorang ni lebih berpengalaman. Diorang boleh detect kalau korang ada salah grammar atau mungkin diorang ada serangan macam mana nak buat ayat lebih sedap. So ikut saja. Kalau cikgu kata macam tak sesuai, lepas tu suruh korang tulis balik dan tulis balik. Korang kena banyak membaca. Kenapa? Kebanyakan karangan-karangan bunyinya tidak matang ataupun kadang-kadang idea tu tak sampai atau tak dapat diolah dengan baik. Kurang membaca. Jadi kita kurang membaca ni kita akan kurang tahu tentang suatu isu. Kita punya pengetahuan tentang sesuatu isu tu akan jadi sempit. My another advice untuk karangan adalah it's okay untuk guna ayat-ayat fancy kan, macam korang tahu kan, yang macam darsa-warsa inilah whatsoever kan. But to be honest, for me personally, what matter the most bila korang tulis karangan adalah the content and pengolahan. Bila cikgu-cikgu menanda karangan, dia sebenarnya menanda based on 4 aspek: tema, isi, bahasa, pengolahan. InsyaAllah kalau korang jawab kehendak soalan, korang dah memenuhi tema. Kalau isi dan pengolahan korang mantap, InsyaAllah boleh secure. Now we go to bertutur atau speaking. Sebenarnya teknik untuk menjawab bertutur atau speaking sebenarnya sama je dengan penulisan karangan. Cara flow dia sama, korang bagi isi, bagi huraian, bagi isi, bagi huraian. Bezanya karangan adalah korang kena tulis, speaking pula kena spontan. The only tips yang saya boleh bahagi adalah practice. Practice makes perfect. Kalau makin dia practice dia bila speaking sebenarnya. The reason why awak kena practice adalah untuk meningkatkan awak punya kefasihan. That's it. Especially for English, bahasa Inggeris bukanlah kita punya orang kata bahasa ibunda kan. Maka untuk awak fasih dalam bahasa Inggeris, awak kena practice. So, jangan takut and always try to be confident. Sekarang ni kita nak pergi pada bahasa Melayu dahululah. Kertas tata bahasa untuk soalan morfologi, sintesis dengan penyuntingan, dia adalah soalan no or go. Kalau awak tahu apa yang dia tanya, kalau awak tahu apa yang dia minta, insyaAllah awak boleh jawab. Itulah pentingnya praktis korang supaya korang boleh expose to many things, to many form of questions. And then untuk bahasa Melayu standard, ikutlah teknik dan nasihat cikgu-cikgu korang. Untuk soalan peribahasa pun sama, korang kena banyak kali expose. Saya suggest korang untuk cari online. Macam saya dengan kawan-kawan saya, kita orang mencari online list of peribahasa and kita orang hafal. Kita orang hafal and then kita orang transmit to each other. Itu di cara kita orang. Sinonim kan dia ada tanyakan maksud rangkaian kata. My only advice adalah awak tukar jadi sinonim sebiji-sebiji, word by word. Okay, untuk petikan biasa, pemindahan maklumat tak jadi masalah lah. Tapi akan jadi masalah kalau pemindahan maklumat sastra. Kebanyakan isi daripada petikan sastra, korang kena tukar supaya jadi ayat gramatis. Contohnya kalau untuk kebat, my first tip adalah awak kena faham kehendak soalan minta apa. Itu je. Awak kena faham situasi dan awak kena faham dia minta apa. Dan soalan rumusan, kadang-kadang kita confuse berapa banyak fokus. So I would say just hati-hati and carilah fokus dengan betul-betul. Just being teliti and ikutlah teknik apa yang cikgu orang dah ajar. So now we are going to English. So macam mana nak score paper
objektif ini, awak just Kena praktis. and this is sebenarnya penting first of all sebab supaya korang lagi faham lepas English. Second, sebenarnya bila korang dah banyak kali praktis, lama-lama korang akan terbiasa. My advice adalah kalau benda tu not stated dalam dia punya bahan yang dia bagi, itu confirm ke jawapan. Alamak, saya nak tanya apa yang artikel ke, review ke, report ke, story. The first strategy adalah jangan target. My only solely advice, jawab topik yang korang selesa. Maksudnya kalau topik tu senang untuk korang, jawablah topik tu walaupun di format apa sekalipun. That's why awak kena master semua jenis format. My only advice adalah be an active listener. Sambil-sambil dia baca soalan apa semua tu, korang terus cari kata kunci kat soalan, korang terus cari kata kunci dekat jawapan. So nanti bila audio mendengar tu dah start, korang terus catat apa-apa main point yang korang rasa berguna untuk jawab soalan tu. Lepas tu nanti bila second round, untuk korang confirm korang punya jawapan, and korang akan buat benda ni throughout the paper sampailah habis. All in all, itu sahajalah pada saya. Okay, so that's it. Bye.